Baik, hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama kita tumpukan pada soalan yang ditanyakan dan saya akan serahkan untuk menjawab soalan-soalan berikut kepada kedua-dua ahli panel kita agar kita dapat manfaat yang lebih lengkap, insya-Allah. Ya. Jadi ini beberapa soalan yang dilihat mempunyai kandungan makna yang sama. Kira-kira macam sanad lain, matan samalah, lebih kurang. Kerana daripada beberapa pihak yang berbeza, tetapi kandungannya kurang lebih sama. Jadi saya bacakan semuanya supaya kita dapat gambarannya apa yang ditanyakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Baik. Ana pernah mendengar adanya perselisihan antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bolehkah Ustaz jelaskan penyebab dari perselisihan tersebut? Jadi soalan ini bertanya tentang apa? Sebab perselisihan antara Ali bin Abi Talib dan juga radhiyallahu an dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Syukran wa jazakumullah khairan. Yang lainnya bertanya pada perkara yang hampir sama, iaitu mohon dijelaskan tentang fitnah yang tercetus dalam peperangan Jamal dan peperangan Siffin, serta pengajaran dan hikmah yang dapat diraih bagi umat sekarang ini. Jadi yang ditanyakan ialah apa? Fitnah yang tercetus dalam peperangan Jamal, peperangan Unta dan peperangan Siffin, serta pengajaran dan hikmah yang dapat kita umat zaman sekarang ini mengambilnya. Kerana memang benar golongan Syiah banyak membawakan itu sebagai punca mengapa mereka jadi Syiah. Dan di zaman fitnah, manakah golongan yang lebih mendekati kebenaran? Golongan yang mendukung Ali radhiyallahu an atau golongan yang tetap tinggal di rumah menghindarkan diri dari perang dan fitnah? Di zaman fitnah yang saya faham di sini, saya lihatlah mungkin ahli panel faham bagaimana, ialah pada zaman itu ketika berlakunya fitnah, perselisihan antara sahabat yang sampai jadi apa? Peperangan yang telah disebutkan tadi, Jamal dan Siffin. Jadi golongan yang benar ya sebenarnya di antara para sahabat dan lainnya, apakah golongan yang mendukung atau menyokong Ali radhiyallahu an ataukah golongan yang tidak turut serta mana-mana pihak, duduk di rumah menghindarkan diri dari perang dan fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah tiga-tiga soalan yang punya makna yang hampir sama. Maka saya serahkan dahulu pada sebelah kanan Ustaz Murad sunnah Syekh untuk menjawab soalan tersebut. Fa tafaddal mashkura barakallahu fik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Soalan pertama adalah berkaitan dengan pertelikahan peperangan antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi saya rasa soalannya adalah sejarah di sebalik peperangan yang berlaku. Baca kitab-kitab tarikh, kitab sejarah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah taala dan kitab-kitab Tarikh Tabari dan kitab-kitab lain, kita dapati bahawa fitnah ini berlaku setelah pembunuhan Khalifah Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam pembunuhan yang sangat kejam yang pernah disaksikan oleh sejarah, di mana kalaulah khalifah sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh ketika ingin mengimamkan solat subuh di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, tapi pembunuhan itu adalah pembunuhan yang terkejut tiba-tiba dalam keadaan gelap. Pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dilakukan di hadapan khalayak ramai, di mana Madinah telah dikepung oleh orang-orang Khawarij. Lalu mereka mengepung rumah Uthman bin Affan dan akhirnya mereka tidak sabar menunggu dan mereka panjat dan masuk ke dalam rumah. Lalu mereka membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hidup-hidup. Jadi setelah pembunuhan tersebut, orang-orang Khawarij ini telah
memaksa Ahlul Madinah mengangkat pengganti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika itu, diringkaskan cerita, mereka membaiat Ali bin Abi Talib yang dibaiat dalam keadaan secara terpaksa. Maksudnya dia tidak suka. Apa kan tidak? Ini adalah baiat dalam paksaan. Dan keadaan telah mula kucar kacir. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu di mana? Ketika itu dalam haji. Dan itu pembunuhan ini berlaku pada bulan Zulhijjah, pada akhir-akhir musim haji. Lalu apabila khabar ini diterima oleh para sahabat, dan begitu juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau telah mengajak sebagian sahabat yang lain untuk pergi mencari pembunuh Uthman. Untuk mencari Ali atau mencari pembunuh Uthman? Untuk mencari pembunuh Uthman. Baik. Dan tentulah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Akhirnya mereka keluar daripada Mekah ke Madinah. Daripada Madinah mereka menuju ke Basrah. Sebagaimana dalam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kerana mereka inginkan penduduk Basrah menyokong mereka mencari Khawarij di sana. Sebab orang-orang Khawarij ini banyak berada di sana. Walaupun mereka ada di tempat-tempat lain. Mereka ada daripada Mesir, mereka ada daripada Basrah, daripada Kufah. Tapi tidak seorang pun daripada mereka yang datang daripada Syam. Sebab Syam diperintahi oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, dan fitnah tidak berlaku di sana. Baik. Dan dia tidak berlaku juga di Madinah. Baik, sebab Uthman bin Affan adalah khalifah di Madinah. Jadi apabila dia pergi ke sana, Ali bin Abi Talib ingin menghalangnya daripada pergi ke sana. Dan atas banyak desakan, beliau pun pergi untuk menghalang Aisyah radhiyallahu anha. Dan berlakulah apa yang berlaku. Di mana dalam sejarah mencatatkan bahawa ia disebabkan atau diangkarakan oleh beberapa orang yang melagakan antara dua kemah tersebut. Jadi mulalah satu pihak datang dengan pedang dan menyerang kemah lagi satu. Dan yang itu cuba mempertahankan diri mereka. Maka berlakulah peperangan. Dan kalau dah mula, dia tak berhenti. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, dia ada di atas untanya dan dia menyangka bahawa adanya betul-betul kita katakan pengkhianatan daripada pihak lain, dan mereka ingin berdamai sebenarnya. Jadi itu sebab berlakunya peperangan tersebut. Nah, tidak ada di situ kerana menolak kelebihan Ali radhiyallahu anhu ataupun keluar daripada khilafah Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada di situ dalam sejarah yang dicatatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan telah jelas kepada kita bagaimana punca perselisihan itu berlaku rintitan daripada pembunuhan Khalifah yang ketiga Uthman bin Affan, dan keadaan jadi kocar kacir dan timbul macam-macam fitnah. Lagipun kita tahu ketika itu umat Islam begitu hebat, dan ada di antara manusia yang memeluk agama Islam kerana takut, kerana seperti terpaksa. Dan mereka lah golongan zindiq, golongan munafik yang banyak menaburkan fitnah. Sehingga umat yang ramai itu jadi berpihak ke sini, berpihak ke sana. Demikian terpaksa para sahabat yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka melakukan apa yang menurut ijtihad mereka dapat meredakan suasana, dapat menstabilkan keadaan ketika itu, dan dapat menyatukan umat Islam. Tapi sayangnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, namun panduannya semuanya telah ada daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkenaan apa yang berlaku bagi umat Islam yang sepatutnya mereka lakukan sikap yang betul. Maka demikian itulah yang kita tahu sampai berlakunya peperangan. Maka seterusnya saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz Zahir untuk menambah penjelasan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkenaan dengan soalan tadi didatangkan, ada di antara pihak atau dalam keadaan fitnah, siapakah yang lebih benar? Adakah mereka yang berada dalam fitnah tersebut atau yang menjauhkan diri daripada fitnah tersebut? Pertama, kita katakan bahawa kalau kita lihat daripada manhaj Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ialah bahawa dia tidak ingin menggerakkan lagi kisah pengisah yang dinamakan sebagai menunjukkan fitnah telah bergerak, mana fitnah telah bermula. Maka dia tidak mahu lagi menggerakkan, menusahkan atau melebihkan lagi fitnah tersebut. Sebab itu di antara kita katakan apa perbuatan apabila beliau radhiyallahu anhu didatangi, dimasuk, dicerobohi rumahnya, sebahagian daripada hamba-hambanya sudah mengangkat pedang. Lalu beliau telah memberikan atau maklumkan kepada hambanya, barang siapa yang meletak pedang mereka bebas, kerana dia tidak mahu mereka memasuki akan fitnah tersebut. Dan dia sedar bahawa beliau radhiyallahu anhu adalah syahid yang mana Nabi SAW janjikan. Boleh didapat dalam kitab kita bahawa bila Nabi di Gunung Uhud, bergegarnya Gunung Uhud, Nabi katakan, diam Uhud, sesungguhnya di atasmu ini adalah seorang Nabi, Siddiq dan dua orang syahid. Nabi ketika itu bersamanya adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Jadi apabila kita lihat dasar yang diambil oleh Uthman radhiyallahu anhu adalah dia tidak menambahkan dan tidak membesarkan lagi fitnah tersebut. Begitu juga kita lihat sebahagian besar daripada kalangan para sahabat sebenarnya. Satu ketika Abu Dzar telah didatangi berkaitan dengan perkara ini, seorang datang kepadanya mengatakan bahawa kenapakah engkau masih mengembala kambing sedangkan di Madinah orang sedang berebut puasa. Lalu dia memukul orang ini, dia katakan sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada kita memasuki akan fitnah tersebut. Dengan lafaz yang kita tahu. Kemudian kita katakan juga dengan beberapa perkara dasar, kita lihat sahabat-sahabat mereka menjauhkan diri dengan dasar-dasar yang kita tahu adalah fitnah dijauhkan. Sebagaimana kalau Jibril datang, kalau Dajjal datang, kita diperintahkan untuk lari jauh-jauh, maka itu dasarnya adalah fitnah dijauhi. Tetapi kita katakan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka berada dalam konteks tersebut, mereka harus mempertegakkan kebenaran kerana mereka berada dalam keadaan demikian. Jadi dengan itu kita katakan bahawa para sahabat apabila mengambil atau mengikuti, menyertai atau berada dalam keadaan fitnah tersebut, bukanlah di atas kita katakan untuk melakukan atas hawa nafsu yang mana didakwakan oleh sebahagian daripada perawi-perawi. Sebab itu dalam menilai akan hadis ni, kita perlu melihat daripada dasar periwayatan. Di situ kita katakan ada kitab yang telah dikarang ulama menerangkan bahawa sebahagian daripada periwayatan yang kita ambil adalah daripada perawi-perawi yang mutasyayyi'. Di antaranya yang banyak adalah Abu Mikhnaf dan sebagainya yang telah Imam Tabari rahimahullah meletakkannya dalam kitab sejarahnya juga. Jadi ala kulli hal, poinnya adalah kita katakan kita jauhkan daripada fitnah adalah lebih utama. Tetapi pada para sahabat yang terlibat, kita tahu mereka keterlibatan mereka ini di atas menegakkan hak, bukan sebagaimana yang didakwakan untuk mengejar akan kekuasaan. Tetapi Muawiyah radhiyallahu ingin menuntut akan hak darah, iaitu qisas. Manakala Ali radhiyallahu anhu menyatukan umat dahulu dengan satu kepimpinan sebelum dijalankan penuntutan kisah tersebut. Jadi itu adalah di antara ijtihad yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita katakan penting. Yang penting, kaedah yang paling penting adalah lebih baik kita tidak memasuki dalam memperbincangkan tentang fitnah ini. Kerana kita tidak tahu bagaimanakah kalaulah kita memasukinya, kita mungkin akan condong dan akan menzalimi sebahagian daripada para sahabat yang kita mungkin sama ada sengaja atau tidak sengaja mencela ataupun merendahkan mereka.
Jadi kita katakan bahawa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah tidak kita memasuki dalam perkhilafan, dalam fitnah yang timbul pada waktu tersebut untuk kita menyibukkan diri kita dengan perkara tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan jazak kepada kedua-dua ustaz ahli panel kita yang telah menjawab soalan tersebut, dan dapat saya rumuskan ialah sebagaimana yang telah kita ambil pada awal kita memulakan seminar ini, ayat yang dikutip oleh Ustaz Zahir berkenaan di dalam surah Al-Hashr yang Allah SWT ajarkan kita bagaimana sikap kita terhadap para sahabat, iaitu kita mendoakan para sahabat. Namun kita lihat memang ulama membuat kajian dalam kitab-kitab sejarah membongkar perkara ini semua. Tetapi perlu kita fahami di sini ialah soal sikap dan tujuan, objektifnya dan cara kajiannya. Jadi daripada sudut tujuannya, kalau sekiranya ia adalah semata-mata untuk jadi suatu ilmu, kita tahu bagaimana perkara itu semua berlaku dan mengambil pelajaran daripadanya, supaya kita umat yang kebelakang ini dapat suatu, apa kata orang, pengajaran daripada sikap para sahabat sebenarnya bagaimana dengan riwayat-riwayat yang benar, bukan dengan salah bacaan buku-buku yang membawakan ini semua, tapi kita dapat rasakan bahawa tujuan penulisnya ialah untuk memburuk-burukkan para sahabat ataupun bukan untuk mengambil pengajaran yang baik daripadanya. Jadi itu tujuan, dan demikian juga cara kajiannya. Apakah dengan dibawakan riwayat-riwayat yang jelas pasti, ataukah dengan kiranya riwayat-riwayat dusta. Cuma itu perlukan kepada ilmu yang lebih supaya kita dapat mengetahui rujukan yang tepat. Baik, Ustaz Murad dah minta balik. Dengar saya cakap-cakap ni, beliau dah tak sabar nak sampaikan. Jadi itu bahagian dapat saya rumuskan. Maka saya biarkan beliau untuk memberikan penjelasan lanjut yang tentunya baik bagi kita semua, insya-Allah. Saya rasa ada 3 soalan. Saya rasa kita dah jawab satu soalan, yang ini sebab berlakunya peperangan antara Aisyah dan Ali. Saya rasa telah faham bahawa sebabnya adalah untuk mencari mengkisas pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Talib berpandangan bahawa ini bukan masanya. Ini adalah masa untuk umat Islam bersatu. Tapi yang Aisyah mengatakan hukum Allah SWT adalah kita bunuh, kita balas orang-orang yang buat kerusakan atas muka bumi ini dengan qisas. Juga hukum Allah SWT. Baik. Dan yang buat ia berlaku adalah disebabkan makar dan tipu daya sebagian orang di dalam saf orang-orang Islam. Baik. Soalan yang kedua saya rasa adalah berkaitan dengan hikmah dan pelajaran di sebalik fitnah. Saya rasa, saya yakin yang bertanya memang inginkan pelajaran, bukan inginkan fitnah. Jadi kita sangka baik dengan orang yang bertanya. Jadi kita katakan hikmah yang pertama adalah ia adalah satu fitnah. Kenapa ada fitnah? Sebab dia adalah fitnah. Sebab Allah SWT memang jadikan fitnah. Dan tentu hikmahnya adalah untuk mendatangkan fitnah. Tapi apakah makna fitnah? Fitnah maknanya ujian. Dan memang hidup ini Allah SWT letakkan berbagai ujian untuk membezakan antara seorang dengan seseorang, dan juga untuk menguji seorang itu sabar ataupun tidak, dan sebagainya. Jadi itu pertama. Dan tentulah bila ini ujian kepada sahabat adalah untuk menaikkan darajat mereka, agar mereka bersabar. Kalau mereka ditimpa musibah dengan ujian ini, mereka akan bersabar. Dan satu lagi, bila kita lihat ni hikmah yang berlaku, bukan kita andai-andaikan. Kita dapati apakah sikap manusia terhadap fitnah di kalangan sahabat. Yang pertama, macam mana disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, kita terima ni sebagai satu fitnah, dan kita diamkan, dan kita merahmati, kita doakan para sahabat. Kita katakan
Kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah pun dia dapat pahala. Ijtihad. Di sana ada lagi satu golongan yang melihat dengan mata yang berpenyakit. Jadi mereka menjadikan ini sebagai satu apa? Satu ruang untuk mencela para sahabat. Maka mereka lontarkan segala panah celaan mereka kepada para sahabat. Jadi apa hikmah ni? Baru kita tahu di kalangan orang Islam ada golongan seperti itu. Kalau tak ada fitnah tu, kita pun tak tahu. Yang kedua, ia baik untuk sahabat. Sebagaimana tadi. Sebab apabila para sahabat dicela, dimaki hamun, dituduh kafir, murtad dan sebagainya, fasik, tidak diterima kesaksian mereka, maka apakah ini satu celaan yang benar-benar pada sahabat ataupun dinaikkan darajat mereka dan diambil hasanat dari kalau ada daripada golongan yang caci maki mereka, diberikan kepada para sahabat itu. Jadi sahabat sentiasa dalam izdiad, dalam tambahan kelebihan pahala mereka disebabkan caci maki daripada orang yang mencaci maki tersebut. Di orang-orang ini akan kembali kepada Allah SWT dalam keadaan muflis. Semua kebaikan dia akan habis begitu saja. Itu satu lagi pelajaran. Dan satu lagi adalah wujudnya ahli makar wal kaid, orang-orang yang buat tipu daya di kalangan orang-orang baik. Dan orang-orang baik perlu berwaspada. Perlu berwaspada terhadap golongan-golongan seperti ini yang melaga-lagakan antara orang-orang Islam. Jika ini berlaku kepada khiyarul ummah, pada para sahabat radhiyallahu anhum, baik, apakah itu tidak mustahil berlaku kepada orang seperti kita? Dalam masjid, dalam persatuan, dalam madrasah, dalam apa-apa juga, maka akan timbul, akan datangnya fitnah yang diada-adakan atau dibawakan oleh orang-orang seperti ini. Apa pun kalau dia nak berlaku, dia berlaku. Sebab itu ini adalah jawapan untuk soalan yang ketiga, manakah yang lebih afdal? Orang yang ikut serta dan betul dalam fitnah tersebut, contohnya Ali radhiyallahu anhu, ataupun orang yang al-qa'idin, yang duduk tak masuk campur, seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan lain-lain lagi. Jadi jawabnya begini, fitnah itu berlaku daripada siapa? Fitnah itu berlaku daripada sahabat ataupun disebabkan orang yang bunuh Uthman. Sahabat buat fitnah ke? Ke non-sahabat yang buat fitnah ni? Khawarij. Khawarij buat fitnah. Mereka buat fitnah menyebabkan pergaduhan antara sahabat. Baik. Jadi secara otomatis mereka telah terlibat dalam fitnah tersebut. Sama ada mereka ingin atau mereka tidak mahu. Dan kita telah terangkan mereka ada takwilan-takwilan mereka. Jadi bagi Ali radhiyallahu anhu, dia adalah seorang apa? Khalifah, Amirul Mukminin. Dia yang memerintah, bukan diperintah. Daripada sudut pandangannya, apa yang aku cakap kamu kena ikut. Jadi dia mesti masuk dalam fitnah tersebut, faham? Dia tak boleh, aku nak duduklah kat rumah, kau nak apa-apa buat. Boleh? Berajuk lagi. Tak boleh, sebab dia khalifah. Baik, jadi dia tentu ada kat dalam. Dan dia belum melaksanakan tanggungjawabnya. Baik. Jadi di sana ada lagi satu golongan yang bukan khalifah dan bukan juga di pihak Aisyah radhiyallahu anha. Terbaik bagi mereka apa dia? Masuk dalam fitnah? Jawabnya tidak. Terbaik bagi mereka adalah duduk menjauhi daripada fitnah. Sebab itulah Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain lagi, mereka dengar Rasulullah SAW kata akan datang fitnah yang besar. Orang yang berjalan lagi baik daripada berdiri. Baik, orang yang berdiri lagi baik daripada berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Jadi maknanya Nabi SAW wasiatkan para sahabat untuk apa? Untuk menjauhi fitnah. Tapi di sana ada pula Nabi SAW menerangkan bahawa ada yang akan dekat dengan kebenaran. Dan mereka faham itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka ikut Ali radhiyallahu anhu. Dan mereka lihat pula Aisyah radhiyallahu anha juga seorang isteri Nabi SAW, mereka ikut pula. Jadi ada yang termasuk dalam fitnah tersebut, tapi ada hadis yang suruh kita jauhkan diri. Jadi apa pun dah dinamakan fitnah, syai'un la budda an yaqa'. Maknanya dalam bahasa Melayu kita, sesuatu yang tidak boleh tidak, mesti berlaku. Dia tak guna kita katakan apa-apa lagi, ini ke itu ke. Cuma kalau ia berlaku lagi, tujuan soalan ni saya rasa bukan untuk nak cerita, nak korek lagi cerita yang dah lama. Kalau
adanya, mulanya fitnah baru. Apakah kedudukan kita? Kalau kita tak ada kena-mengena kat dalam, bukan ada kuasa atau apa ke, baik kita jauhkan daripada fitnah. Dan sekarang zaman fitnah ke zaman aman? Zaman fitnah. Fulan dikatakan dia begitu, dia begini. Parti A kata parti B ni ada macam-macam. Parti B kata parti A ada macam-macam. Awak sibuk-sibuk nak dengar. Sibuk-sibuk nak sokong. Besok lusa awak tukar bendera lain. Besok bendera lain. Betul tak? Dia demonstrasi, awak demonstrasi. Baik, dia doa, awak doa. Kenapa? Baik, jadi jauhkanlah daripada fitnah. Itu pengajaran yang mungkin kita boleh ambil daripada hal ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan dah jelas kepada kita dengan penjelasan tambahan daripada Ustaz Murad tentang sikap yang sepatutnya ada pada diri kita dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa yang telah berlaku di antara para sahabat. Dan sungguh sebenarnya ulama telah berusaha dalam tulisan-tulisan mereka yang banyak membawa kisah-kisah tersebut dan menjelaskan pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Dan sebagaimana yang telah dipesan oleh Ustaz Murad tadi, iaitu apa? Kita ni bukan golongan yang mencari-cari kesalahan dan jadi penyebar fitnah dan penyebab kepada berlakunya lebih banyak kekeliruan dan kebingungan. Dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk mengikuti yang benar, dan demikian Allah Subhanahu wa taala telah pesan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tiada ilmu tentangnya. Jadi kalau kita belum cukup ilmu, nak kita ikut ini atau itu pun kita tidak dapat kepastian. Kita lihat sikap sebahagian sahabat yang tidak pasti mana golongan yang benar, mereka berkecuali dan ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keadaannya bagi sebahagian sahabat yang lain yang ingin mengusahakan kesatuan, mengusahakan keadilan, itulah mereka melakukan apa yang dalam usaha mereka dengan sebenarnya cari yang terbaik. Tetapi golongan-golongan yang punya kebencian terhadap Islam dan masih baru lagi mentah, tak tahu tentang agama Islam dan ajarannya yang sebenarnya, mereka lah menjadi golongan yang ramai yang menjadikan tercetusnya perkara itu. Dan ini semua dalam qada dan qadar Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Murad tadi, ialah bagaimana kita menyikapi fitnah yang telah berlaku itu dan pengajaran yang kita ambil daripadanya. Dan sama-samalah kita senantiasa ingat pesanan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi itulah surah Al-Hasyr, supaya kita doakan sahabat, bukan mengata siapa yang mengata mereka lah. Ini kerana Nabi SAW juga telah memesan kepada kita jangan mengata yang buruk terhadap para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa dapatlah kita beralih pada soalan yang selanjutnya, yang kali ini saya pilih-pilih pula lah ya. Iaitu saya serahkan yang ini kepada yang berbahagia Ustaz Zahir, yang mana ditanyakan di sini, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang itu dikira sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan apa, dengan mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak pernah bertemu, sekiranya dia beriman, dinamakan mereka ini sebagai mukhadram. Sekiranya mereka dapat merasakan zaman jahiliah dan juga keislaman. Jadi kalau mereka-mereka yang hidup zaman jahiliah dan juga Islam, datangan Nabi SAW, lalu lepas itu beriman tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka golongan ini dinamakan mukhadramin. Dan golongan mukhadramin ini bukanlah daripada kalangan sahabat, dan tetapi mungkin bolehlah dikatakan sebagai golongan tabi'in besar. Sebagian ulama melihatnya sebagai tabi'in besar.
Ala kulat itu, nama itu yang tadi kita datangkan, sebenarnya kita nak bincangkan nanti selepas sampai pada bab ni, tapi tak kesampaian. Maka hari ini, sekarang ini ialah namanya adalah mukhadramin. Mukhadram. Nah, soalan selanjutnya, masih bayi sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah orang seperti itu dikira sahabat? Barakallahu fiik. Begitu juga sahabat bayi yang tidak dapat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah dinamakan sebagai sahabat, tetapi dinamakan tabi'in. Tetapi kalau bayi itu melihat Rasulullah SAW seperti ditahnikkan oleh Rasulullah SAW, ditahnik, tahu tahnik? Apabila ditahnikkan oleh Rasulullah SAW, maka dikira sebagai sahabi kecil. Ada sahabi kibar, ada sahabi kecil, yang mana kita lihat kategori yang ditetangkan adalah kategori yang terakhir. Mungkin contohnya seperti Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Baik, iaitu anak Abu Bakar As-Siddiq yang lahir ketika Nabi SAW sewaktu itu singgah di Baidah ataupun di Miqat orang-orang Madinah. Ketika itu isteri Abu Bakar As-Siddiq melahirkan anak Abu Bakar yang bernama Muhammad. Jadi beliau dikira sahabat walaupun haji wada berapa bulan selepas tu Nabi SAW wafat, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Dan kita serahkan pula kepada yang berbahagia Ustaz Murad. Mohon jelaskan perbezaan di antara Syiah Ja'fariyah dengan Syiah Rafidah. Tafadhal mashkur. Kenapa dia lain? Sebagaimana kita terangkan, Syiah bila diitlakkan, dilepaskan kata-kata pada zaman ini, semua menunjukkan kepada Syiah yang sama, iaitu Syiah yang beriman kepada imamah. Jadi yang betul mereka ni semua Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, ini Imam 12. Baik, walaupun di kalangan mereka tu mereka berbeza pendapat tentang imam-imam mereka. Siapakah imam-imam mereka? Baik, tentang Ja'fariyah, mereka menisbah kepada imam mereka, iaitu Abu Abdullah Imam Ja'far As-Sadiq rahimallahu ta'ala. Dan biasanya bila disebutkan Ja'fariyah, kaitannya adalah dengan apa? Dengan ilmu fiqh. Jadi lebih kepada fikihnya Ja'fari. Sebab hampir-hampir mereka tidak ada satu riwayat dari Rasulullah SAW ataupun daripada Ali ataupun daripada Hasan atau daripada Husain tentang fiqh. Hampir semua riwayat mereka dalam kitab mereka semuanya daripada Ja'far As-Sadiq. Hadis mereka dalam kitab mereka cuma sedikit. Kalau tadi boleh kira dengan jari, ini pun lebih kurang juga. Tapi itu nama kitab hadis. Pada mereka itulah kitab hadis. Baik, itulah muflisnya mereka daripada sudut sunnah Nabi SAW. Jadi yang mereka dapat adalah riwayat tadi lah. Abu Ja'far, Abu Abdullah, minta maaf, Ja'far As-Sadiq dan lain-lain lagi. Nah, dia jangan terpedaya dengan nama-nama seperti ini. Semuanya sama juga. Akidah sama. Nah. Baik. Baik, jadi dia kira nama samaran dia banyak, tapi merujuk kepada pihak yang sama. Baik, barakallahu fiikum Ustaz Murad atas pencerahannya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka digelarkan Rawafid ataupun Rafidah, golongan yang menolak, iaitu ketika mereka bertanya kepada imam mereka yang keempat, Abu Muhammad Ali bin Husain, yang digelarkan Zainal Abidin, wallahu ta'ala a'lam bissawab, yang katanya bila mereka tanya kepadanya tentang sahabat-sahabat datuknya, iaitu maknanya Abu Bakar, Umar dan sebagainya, beliau katakan mereka orang-orang yang mendukung dan orang rapat dengan datuknya. Jadi mereka langsung tinggalkan, menolak imam mereka ni, iaitu dengan itu mereka jadi golongan yang menolak. Rafid, iaitu yang menolak, jadilah golongan yang menolak imam mereka yang asalnya mereka ikuti, kerana imam itu tak sependapat dengan mereka dalam menghukum Abu Bakar, Umar dan Uthman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan bahagian Ja'fariyah tadi Ustaz Murad telah jelaskan, alhamdulillah.
Saya cuma tambah sikit je, bukan apa. Baik. Jadi soalan yang lainnya ditujukan kepada Ustaz Zahir juga, iaitu apakah kedudukan 12 imam Syiah di kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu bagaimana ke-12 imam ini di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dan demikian juga soalan yang hampir sama, jazakumullah khairan, di atas pembentangan saya pernah terbaca mengenai Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq yang merupakan seorang yang berpegang kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Lalu apakah kaitan di antara beliau dengan Syiah? Bolehkah Ustaz menerangkan sedikit mengenainya? Assalamualaikum wa alihi wa sahbihi wa man wala. Berkaitan dengan soalan yang terakhir, itu Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, masyayikh kita telah mengatakan bahawa Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq adalah di antara ulama-ulama sunnah. Dan beliau juga daripada sudut taufik dia saduq. Maknanya kita katakan kalau dia meriwayatkan hadisnya boleh sampai kepada hasan. Dan dengan itu kita katakan bahawa sebahagian daripada imam-imam yang ditabalkan oleh pada golongan Syiah ini sebagai imam-imam mereka yang maksum, sebahagian mereka tidak meridai apa yang dilakukan oleh pihak-pihak Syiah tersebut. Sebagaimana kita lihat Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi Isa AS tidak pernah redha terhadap dakwaan orang sebahagian mereka yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS adalah anak Tuhan. Tetapi kita katakan yang paling penting adalah bukan kita nilai apa yang didakwakan oleh orang, tetapi kita lihat kepada individu-individu yang didakwakan tersebut. Kerana kita tahu bahawa dasar-dasar selagi kembali kepada dasar ahli sunnah wal jamaah, maka itu adalah mereka adalah golongan sunni. Begitu didatangkan tadi tentang sebahagian daripada imam-imam yang mereka anggap imam pada mereka awal, lalu mereka menolaknya, di antaranya tadi yang didatangkan oleh Ustaz Hamzah, maka itu menunjukkan bahawa mereka tidak pernah redha di antara apa yang dia lakukan oleh para Syiah tersebut terhadap mereka. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Zahir yang telah menerangkan perkara tersebut. Maka dapat kita faham bahawa Imam Ja'far As-Sadiq sebenarnya adalah seorang daripada kalangan imam ahli sunnah wal jamaah. Cuma orang-orang Syiah yang membuat riwayat-riwayat palsu menyandarkan kepada beliau kerana kedudukan beliau yang demikian, berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pula seorang yang boleh dianggap alim. Namun demikianlah mereka gunakan nama imam tersebut untuk kononnya imam itu yang mereka atau mengajarkan sekian dan sekian. Dan begitu juga yang kita tahu, sebagaimana kadang orang bawakan riwayat ini, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ditulis hadis, al-hadis, di depannya kepalanya pada permulaannya disebut Abu Hurairah riwayatkan. Padahal kita tahu Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ini sebenarnya dengan penelitian ulama, kerana ia suatu riwayat bahagian yang ini tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, bukan hadis Nabi, hadis Cina. Kerana riwayatnya riwayat palsu. Jadi mungkin orang akan letakkan Abu Hurairah, terutama sahabat yang terkenal lah, meriwayatkan hadis. Padahal mereka tak riwayatkan hadis tu. Jadi sama juga dalam hal seperti ini. Ja'far As-Sadiq tidak meriwayatkan, tidak menerangkan itu dan ini, tapi mereka sandarkan kepadanya untuk nampak macam sesuatu yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah selanjutnya soalan kepada yang berbahagia Ustaz Murad. Kaum Syiah memahamkan bahawa Abu Bakar telah menyuruh membakar Al-Quran. Apa sanggahannya? Tapi setahu saya bukan kaum Syiah aja. Sebahagian kaum yang lain pun ada suruh katakan Abu Bakar telah bakar Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga ini dulu Ustaz, satu-satu. Baik. Jadi ini dah perlu. Tafadhal mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Sebenarnya kita betulkan soalan sebab kita nak jawab. Kalau kita nak jawab, kita cakap je salah soalan tu. Sebab tak ada orang yang berkata Abu Bakar yang membakar Al-Quran. Yang ada adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah membakar Al-Quran. Baik, saya ada tulis syubhat ini dalam kertas kerja. Macam nak suruh awak buka balik lah. Ini dia peluang untuk saya baca. Baik, saya rasa tidak mengapa kita baca sebab dia tak berapa panjang sangat. Muka surat 61. Iaitu syubhat tentang Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa kononnya beliau membakar mushaf. Jadi apakah tuduhan mereka? Ringkasnya mereka mendakwa perbuatan Uthman radhiyallahu anhu ini adalah kemungkaran dan penghinaan terhadap agama. Mushaf, kitab Allah dia pergi bakar. Baik, jadi jawapannya perbuatan Uthman radhiyallahu anhu ini dikira jasa baik yang sangat besar bagi umat Islam. Beliau telah menyempurnakan apa yang dimulakan oleh dua khalifah sebelumnya, yang merupakan bukti berlakunya janji Allah memelihara Al-Quran, dan ia berlaku di tangannya. Kita telah sebutkan tadi sedikit bahawa apabila ramainya orang-orang yang menghafal Al-Quran di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam peperangan Yamamah, hingga dinamakan kisah itu ataupun tempat itu sebagai Hadiqatul Maut, yakni taman mati. Ramainya sahabat Nabi yang meninggal dunia dan ramai yang baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Jadi dikhawatiri bahawa orang-orang yang menghafal Quran makin tak ada, maka akan kita katakan hilanglah daripada dada manusia. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu melaksanakan tugas dengan perintahnya. Beliau telah menyuruh sebahagian sahabat yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lain dalam satu panitia mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana disebutkan tadi, daripada pelepah-pelepah kurma, daripada kulit-kulit dan sebagainya, dan yang ditulis oleh sahabat-sahabat dalam keadaan berselerakkan. Ini yang dinamakan mushaf-mushaf kecil atau sahifah dan sebagainya. Jadi dikumpulkan dan disusun dalam satu mushaf, satu je, tidak dibuat duplikat. Dan ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi zaman Umar radhiyallahu anhu, dia yang simpan mushaf tersebut. Kemudian beliau telah memberikan dia kepada anaknya Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kemudian ia berpindah ke tangan Uthman bin Affan. Baik, ini kita nak sebutkan tentang kisah kenapa Uthman pula mengumpulkan mushaf ataupun menulis banyak mushaf dan dibakar mushaf-mushaf lain. Jadi ada hadis. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berjawab dengan hadis bahawa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang selalu tanya tentang keburukan untuk menjauhkan diri daripadanya. Beliau telah sekian lama berada dalam jihad membuka Armenia dan Azerbaijan. Beliau bila balik ke Madinah, beliau menceritakan kepada Uthman radhiyallahu anhu tentang perselisihan mereka dalam bacaan Al-Quran. Dalam apa? Bacaan Al-Quran. Satu baca macam ini, satu baca macam ini, macam-macam qiraat. Dan bukan itu saja. Kalau setakat beza bacaan, tak apa juga. Mereka dah mula bergaduh. Mereka salahkan bacaan kawan dia. Dan ini satu fitnah yang besar. Jadi bila beliau pulang dan beliau jumpa Amirul Mukminin, beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini, adrik hadhil ummah, sebelum mereka berselisih tentang Alkitab, sebagaimana berselisihnya Yahudi dan Nasara." Baik. Maka Uthman radhiyallahu anhu meminta mushaf Umar radhiyallahu anhu yang disimpan Hafsah binti Umar agar disalin, diperbanyakkan dengan rasam tulisan yang standard yang diketuai oleh Zaid bin Harith Zaid bin Thabit dalam satu panitia komiti. Jadi tujuan kali ini bukan nak kumpulkan saja, tapi nak memperbanyakkan. Dan ada tujuan lain, nak elakkan qiraat macam mana? Semua bacaan-bacaan tu asalnya daripada mana? Daripada tulisan-tulisan yang masih ada lagi di tangan manusia. Jadi kita kena apa? Kita kena buang yang itu. Kita kumpulkan jadi satu tulisan-tulisan dan bacaan-bacaan tu kita cuba combinekan dalam satu apa? Dalam satu mushaf. Jadi bukan maknanya satu bacaan. Dia resam Uthmani tapi mengandungi beberapa bacaan yang sahih. Jadi ketuanya adalah Zaid bin Thabit dari kalangan Ansar, ketua panitia pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia cuma buat apa yang salaf dia buat.
Zaid adalah ketua pada zaman Abu Bakar, Zaid adalah ketua dalam zaman Uthman. Kemudian daripada kalangan Muhajirin, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham dari Quraisy. Setelah itu beliau memerintahkan agar dibakar semua mushaf lain. Perhatikan, ketua komiti Quran, chief dia siapa? Orang apa? Orang Ansar, bukan orang Quraisy. Tapi dalam riwayat, kalau kamu berselisih tentang satu bacaan tentang ayat itu ayat ini, maka rujuklah kepada bahasa siapa? Bahasa Quraisy. Walaupun dia ketua, dia kena rujuk kepada bahasa Quraisy. Masya Allah. Baik. Jadi hal ini diterima tak oleh sahabat-sahabat lain? Diterima, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan kata-kata beliau, ayyuhan nas iyyakum wal ghuluw fi Utsman taquluna harraqal masahif wallahi ma harraqaha illa an mala'in min ashabi Muhammad walau wulita mithla ma wuliya la fa'altu mithla alladhi fa'al. Artinya berwaspadalah kamu daripada melampau terhadap Utsman. Kamu berkata dia telah membakar mushaf-mushaf. Demi Allah, tidaklah beliau membakarnya melainkan di hadapan orang ramai di kalangan sahabat-sahabat Muhammad. Jika aku dilantik sebagaimana beliau, ini aku jadi khalifah ketika itu, tentu aku akan melakukannya seperti yang beliau lakukan. Riwayat ini dalam Bidayah wan Nihayah dan dia disahihkan Ibnu Katsir dalam Fadail Quran. Jadi itu kisah Uthman bin Affan membakar mushaf. Baik ke tak baik? Jadi sekarang kita dapat tak manfaatnya? Kita ada gaduh lagi tak dalam qiraat? Tak ada. Kita sekarang kalau gaduh pun bukan pasal qiraat, kita gaduh pasal tafsir, takwil dan sebagainya, fikih dan sebagainya. Tapi bacaan alhamdulillah tak ada khilaf. Cuba kalau tak dibuat. Kalau tadi peperangan tadi itu baru tentang siapa bunuh Uthman, ini kalau pasal Quran lagi teruk boleh kafir mengkafirkan. Baik, jadi jasa Uthman radhiyallahu anhu sangat-sangat besar. Dan inilah membuktikan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami yang turunkan peringatan ini adalah Al-Quran dan kami yang memeliharanya, iaitu dalam kitab Rasam Uthmani radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiikum Ustaz Murad atas cerahannya. Dan mungkin kita tertanya kenapa dengan Rasam Uthmani digelarkan demikian. Dia merujuk kepada Uthman ibn Affan. Cuma untuk kita tahu, kalau kita dapat asal Rasam Uthmani, kita semua tak mampu baca Quran. Kenapa? Titik tak ada, tanda fathah, dhammah semua tak ada. Tapi Uthman ajarkan supaya kembali kepada tulisan Quraisy kalau berlaku sisihan, iaitu dengan cara tulisan yang Zaid bin Sabit buatkan salinannya tu. Ia macam bila kita tahu satu gigi kan, macam tu kan, melengkung kan. Dia boleh jadi ba, dia boleh jadi ya, dia boleh jadi ta, dia boleh jadi nun, dia boleh jadi macam mana. Kita kalau dapat mushaf macam tu memang tak boleh baca. Tapi faedahnya Rasam Uthmani ni kenapa dikekalkan demikian, dan subhanallah dapat kita faham Allah SWT kurniakan taufiknya kepada para sahabat, antaranya Amirul Mukminin, ialah mana-mana kiraat pun kalau merujuk kepada Rasam Uthmani mereka boleh baca. Contohnya ayat kalimat ini nunshizuha, boleh dibaca dengan nanshuruha. Padahal maknanya apa? Ada perbezaan, tapi dialek yang lain faham dengan dialek yang lain jadi lain. Lebih kurang kalau nak dekatkan kefahaman kita, seperti apa? Orang Perlis tak silap, dia kalau kata teriak, maknanya dia lain. Kita faham teriak tu pekik, teriak tu nangis. Kenapa budak ni teriak-teriak? Kita fikir budak ni tak teriak. Perkataan tu kita guna sama tapi maknanya berbeza. Jadi Al-Quran ni memang telah diturunkan untuk memudahkan suku kaum Arab yang lain selain Quraisy untuk dapat baca Quran mengikut apa? Sebahagian, bukan seluruhnya, sebahagian perkataan tu menurut dialek mereka. Tetapi apa? Itulah dengan Rasam Uthmani ia menyatukan semuanya. Itu faedahnya Rasam Uthmani. Jadi untuk kita tahu kalau benar Uthman bakar pun kerana apa? Melakukan sesuatu yang memang dalam tuntutan agama Islam.
Walhamdulillah, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala Uthman bin Affan radhiyallahu an maupun sahabat-sahabat yang telah dipilih untuk menjadi menjadi komiti yang menulis balik buat salinan dalangan Rasum Utsmani. Baik, selanjutnya kita masih kekalkan lagi soalan pada Ustaz Murad. Kaum Syiah berkata bahawa sahabat tidak jujur dan ini dapat dilihat dalam susunan Al-Quran, di mana ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat pertama surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, tetapi yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq. Bagaimana komen Ustaz atas sanggahan ini, iaitu kononnya para sahabat tak amanah dalam membuat susunan Al-Quran, pandai-pandai letak surah Al-Alaq kan yang pertama turun, tahu pula sejarah walaupun sejarah tu kita semua terima daripada sahabat ayat pertama yang turun tapi kalau kita lihat mushaf sekarang, tengok susunannya surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Jadi apa komen Ustaz terhadap perkara ini? Barakallahu fiik. Masya Allah, saya rasa soalan ini telah dijawab sebenarnya Ustaz Hamzah. Ya, ini soalan ini menjawab tentang bahagian mana? Jawapan ini menjawab tentang soalan bahawa ia bukti kononnya sahabat itu tidak amanah, tidak mentertibkan Al-Quran mengikut susunan yang mereka sangka bahawa itulah yang betul. Apa yang mereka sangka atau mereka mahukan yang betul, bahawa ia mesti diturun, mesti disusun mengikut tertib kronologikalnya. Jadi ni turun dulu, ni kena letakkan kat depan. Siapa yang bilang awak mesti susun yang tu? Apa dalil? Dan kalau kita tak buat demikian, kita tidak amanah. Siapa yang kata macam tu? Ada hadis Nabi SAW macam tu? Dan tahu tak kita surah Al-Baqarah gitu punya panjang, dia tidak turun macam gitu. Tengah-tengah ada turun surah lain. So kalau nak ikut macam gitu, campur aduk semua surah tu. Dan siapa yang baca tertib yang kita baca sekarang ini? Siapa yang baca? Yang turun padanya Al-Quran, dia baca macam tu. Dia yang baca Al-Baqarah macam tu. Ingat tak hadis Zaifah radhiyallahu anhu ke Ibnu Mas'ud, ataupun dua-duanya sekali dia diri solat sebelah Nabi SAW. Nabi baca Al-Baqarah, lepas 100 ayat dia kata dia nak rukuk, tak rukuk juga. Lepas 100 ayat dia rukuk, tak rukuk juga. Ni sampai habis Al-Baqarah dia rukuk, tak rukuk juga. Lepas tu dia baca surah lain, lepas tu surah lain, menunjukkan bahawa ketika itu telah apa? Telah dibacanya, telah diketahui bahawa surah ini tertibnya begitu. Baik. Adapun surah ini, lepas tu surah itu dan sebagainya, itu ada khilaf di kalangan ulama. Saya rasa pergi kelas ataupun pergi talaqi dengan Ustaz Hamzah dalam ulumul Quran, permasalahannya apakah itu ijtihadi ataupun tauqifi. Tapi itu bukan isu. Isunya bila kata tak amanah, khianat, maknanya ada ayat yang sepatutnya ada, mereka tiadakan. Yang tiada mereka adakan, itu baru khianat. Ya ke tidak? Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz Murad atas jawapannya dan canon-canonnya pada saya. Yang mana insya-Allah sebagaimana yang telah beliau jelaskan, mudah-mudahan dah cukup jelas, tak perlu nak ditambah lagi insya-Allah. Dan seterusnya saya serahkan pula kepada yang berbahagia Ustaz Zahir untuk menjawab. Syiah Singapura berkata Syiah yang mencela para sahabat dan Aisyah adalah terdiri dari orang-orang yang ekstrim. Ini baru pertama kali saya dengar. Saya tahu ada Muslim Singapura, tapi ini Syiah Singapura. Berkata Syiah yang mencela para sahabat dan Aisyah adalah terdiri dari orang-orang yang ekstrim. Tapi Syiah Melayu pula di sini tidak berbuat demikian, betul atau tidak? Alhamdulillah, berkaitan dengan soalan ini, pertama kita katakan dahulu, yang menjadi tuntutan kita adalah bagaimana kita dapat meletakkan diri kita dalam landasan yang betul. Itu landasan Ahli Sunnah wal Jamaah, landasan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila kita dah kata bahawa sesuatu manhaj yang keluar daripada manhaj ini, maka tidak berada dalam kebenaran. Jadi apabila kita reda diri kita dengan menjadi Syiah Melayu misalnya, dengan kita kata kita tidak ekstrim seperti mana ekstrimnya Syiah mereka yang berada di Timur Tengah ke di Iran dan sebagainya,
Maka pertama sekali kita katakan, untuk mendapat mereka-mereka, tarikan kepada mereka-mereka daripada kalangan orang Melayu, tak boleh dengan jalan kerasan. Kita semua tahu, kita nak ajak orang bersunnah saja kita lihat susah. Nak kena berlembut, hendak kena datangkan dalil dengan cara kita berhujah dengan hujah yang mantap. Apatah lagi kalau mula-mula dengan terus memaki hamun sahabat-sahabat. Ada orang nak ikut Syiah lepas tu, takkan ikut. Tetapi kita katakan mereka mulakan dengan cinta Ahlul-Bait, cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah SAW. Selepas cinta pada Rasulullah, keluarganya, datangkan sentimen bahawa mereka ini dizalimi. Lepas tu datangkan pula sentimen keadaan mereka, bagaimana mereka dizalimi, siapa yang menzalimi dan sebagainya. Lalu datanglah pula mula mereka nak mencela, mencaci ataupun merendahkan kedudukan sahabat. Kalau kita kata mereka ni adalah golongan yang mereka gelarkan diri mereka itu, pasti ada kecondongan untuk meninggikan sebahagian sahabat daripada yang lain, merendahkan pula yang lain daripada yang lain. Ini kita satu perkara yang tak dapat dielakkan. Dan rentetan daripadanya pula kita akan lihat sampai pada tahap mengkufurkan kaum muslimin, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana tadi kita lihat bagaimana mereka dah letakkan kedudukan sahabat yang terunggul sebagai golongan yang lebih dahsyat permusuhannya daripada syaitan dan iblis. Subhanallah. Jadi poin yang kita katakan adalah kesesatan ini datang kepada seseorang ini dengan apa? Dengan apabila kita mula melakukan dosa demi dosa. Allah telah menerangkan bahawa tidak Allah sesatkan melainkan golongan yang fasikin. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin. Selepas Allah menerangkan, Allah tak malu untuk datangkan perumpamaan seekor nyamuk sebagai perumpamaan. Orang yang beriman mengatakan ini benar daripada Tuhan mereka, daripada Rabb mereka. Orang yang tidak beriman pula mengatakan, kenapa Allah datangkan ini sebagai perumpamaan? Allah berikan kesesatan kepada ramai orang, Allah beri petunjuk dengan ini dengan ramai orang, dan tidak Allah beri kesesatan melainkan pada orang yang fasik. Apabila kita lihat, kita mula mencela, merendahkan, menuduh sebahagian sahabat dengan tuduh Tuhan yang palsu, ini adalah kefasikan. Kerana tuduhan celaan adalah kefasikan. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Memaki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Apabila kita mula berani memaki, mencela orang muslim, ni kan pula kita lihat lebih dahsyat daripada itu, kita memaki, mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka sudah jelas kefasikan kita kalau kita melakukannya. Jadi sebab itu elakkan, jangan dekat. Jangan kita reda dengan kita lihat ini lebih rendah daripada mereka-mereka yang ekstrim. Kita kata tidak. Bahkan tuntutan Allah kepada kita adalah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang perlu kita ambil perhatian. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz Zahir. Dan dengan itu dapat kita faham bagaimana sikap kita yang daripada awal ialah mengelakkan. Kerana daripada apa yang diutarakan soalannya, seolah nampaknya zahirnya lah, mungkin pernah berbincang dengan orang Syiah di Singapura, Syiah Melayu. Jadi timbul tu soalan, kerana mereka kata begitu dan begini, sedangkan kita dah tahu dasar mereka ialah taqiyah, iaitu apa? Berselindung. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab, lebih baik kita elak daripada berbincang dengan golongan seperti ini yang mungkin boleh memasukkan jarum-jarum fitnahnya, fahaman yang menyelewengnya pada diri kita, ya dan billah, mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita. Dan ada kalanya sebagaimana yang Ustaz Zahir katakan, mereka datangkan dari sudut cinta pada Rasulullah SAW dan pembelaan terhadap keturunan Nabi SAW. Tapi ada kalanya mereka datang dengan bentuk apa? Semangat memperjuangkan agama Islam, membela agama Islam.
Tapi dengan katakan apa punca kita ni jadi umat yang jatuh berpecah belah? Puncanya daripada mana? Kisah Ali dan Aisyah dan kisah Ali dan Muawiyah. Dan daripada situlah bertitik tolak dimasukkan jarum-jarum fitnah-fitnah yang dusta yang boleh menyelewengkan seorang daripada dasar yang telah kita sama-sama ketahui, iaitu tidak boleh berkata sembarangan dan apatah lagi yang buruk terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya, terima kasih tadi. Minta maaf ya. Apakah yang dibentangkan oleh Ustaz Murad i'tikad yang khusus bagi Syiah Rafidah sahaja? Contoh kepercayaan kepada imamah sebagai rukun agama. InsyaAllah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Murad untuk menjawabkan. Yang tanya pun katakan pada bahagian pembentangan Ustaz Murad. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru bentang sikit saja sebenarnya. Yang saya ingat yang sikit tu, bahawa kita katakan bahawa Syiah Rafidah itu beriman kepada imamah, bahawa ia adalah rukun iman, tidak sah iman seseorang itu tanpanya. Dan maksud imamah telah diterangkan bahawa selepas Nabi SAW tanpa fasil, tanpa pemisah, penggantinya adalah Ali bin Abi Talib. Dan selepas itu sampai ke 12 orang. Jadi ini diimani oleh semua orang Syiah. Awak bukan Syiah, awak tak akan beriman dengan hal tersebut. Cuma mereka ada khilaf dalam rincian-rinciannya. Baik. Ada yang mengatakan walaupun Ali bin Abi Talib adalah imamnya yang berhak, bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi mereka kata sah khilafah Abu Bakar, sah khilafah Umar, sah khilafah Uthman. Dan inilah pendapat mazhab Zaidiyah. Dan sebagai tambahan tadi, bahawa Ustaz Hamzah menerangkan asal usul panggilan Rafidah adalah mereka uji imam mereka, mereka test imam mereka. Kau betul-betul geng kita ke bukan? Iaitu kau nak tolak Abu Bakar dengan Umar ke tidak? Bila mereka dengar bahawa Zaid tidak mahu menolak, dia kata ini adalah kawan sahabat datukku Rasulullah SAW. Jadi mereka tinggalkan dia. Padahal tadi mereka pergi kat dia sebagai imam, tiba-tiba mereka tukar imam, cari imam lain. Jadi kata Zaid, rafattumuni, kamu telah tolak aku, telah tolak aku. Jadi Rafidah ni tolak Abu Bakar dan Umar, dan juga tolak Zaid yang menolak Abu Bakar dan Umar. Jadi mazhab Zaidiyah yang mereka katakan yang paling moderate, ada kebenarannya di situ. Dia tidak mengkafirkan atau memfasikkan Abu Bakar dan Umar, cuma dia tidak seafdal Ali, tapi sah khilafahnya sebab mazhab mereka bahawa sahnya khilafatul mafdul ma'wujudil afdal, atau khilafatul fadil ma'wujudil afdal. Bolehnya orang yang afdal, bagus, jadi imam walaupun ada orang lagi afdal daripada dia, tak mengapa. Jadi dia tak hulu dalam bab ini. Tetapi tetap sama. Yang sepatutnya jadi imam bukan Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan di sana ada golongan yang ekstrim sampai mengkafirkan orang lain dan seterusnya, tapi mereka kongsi i'tikad yang sama. Jadi ini bukan khusus untuk Syiah Rafidah saja, tapi untuk semua Syiah. In fact sebenarnya kalau kita baca kitab salaf, siapa saja yang mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan Umar, dia adalah seorang Syiah. Nah. Baik. Soalannya, Al-Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah mendakwa Imam Syafi'i tidak ada menulis kitab tentang akidah atau tauhid, makanya mereka hanya memilih bermazhab Syafi'i dalam fikih. Dan bila berakidah, akidahkan Asy'ariyah sifat 20 dalam tauhid. Apakah dakwaan ini betul? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkaitan dengan Asy'ariyah mendakwa Imam Syafi'i tidak menulis kitab tentang akidah, tauhid, maka mereka hanya memilih bermazhab Syafi'i dalam fikih. Kita katakan bahawa kalau kita pergi kepada manhaj Imam Syafi'i dalam beristidlal, dalam beliau mengambil dalil, kalaulah kita lihat daripada sudut pendalilan beliau daripada bab-bab fikih, kita dapati bahawa ini adalah bertepatan dengan cara, gaya dan
tariqah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengambilnya, itu mengedepankan Al-Quran dan datangkan kemudian sunnah Rasulullah SAW dan kata-kata pendapat-pendapat daripada salafus salihin dalam perkara-perkara yang furu', sudah tentulah dalam perkara yang usul, sudah tentulah mengikut cara demikian. Dan dalil menunjukkan juga bahawa perkara ini tidak sepi, tidak asing bagi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Al-Muzani. Dia ada mengarang kitab yang kita lihat, yang telah kita adakan dalam seminar yang sebelumnya, bagaimana beliau telah menerangkan bab akidah, bab tauhid, dan di situ menunjukkan kepada kita bahawa itulah sebenarnya dasar yang diguna pakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semua orang kenal Imam Muzani sebagai sahibus Syafi'i. Jadi dakwan itu tidaklah benar. Maka kita perlulah mengambil keseluruhan dasar-dasar kita secara kita kata konsisten. Dalam bab akidah begitu, dalam bab fikih begitu, dalam apa sahaja bab kita lihat begitu, iaitu kedepankan nusus, dan dengan nusus tersebut pertama kali adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya, baru kita lihat kita berpegang teguh dengan kefahaman sahabat-sahabat atau salafus salihin, dengan itu barulah kita akan selamat. Wallahu ta'ala. Pada Ustaz Zahir yang telah memberikan penjelasannya. Maka alhamdulillah, ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam bidang akidah kita sedia ketahui telah diriwayatkan dengan riwayatnya oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dan beliau wafat pada tahun 458 Hijriah, sehingga ada ungkapan ulama, orang semua terhutang budi pada Imam Asy-Syafi'i, tapi Imam Asy-Syafi'i terhutang budi pada Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Maka dari situ kita boleh dapatkan akidah Imam Syafi'i dengan riwayatnya, dan telah ada pun kitab yang menghimpunkan manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i dan telah pun diterjemahkan. Tinggal kita cari dan kita hadiahkanlah kalau kita hendak kepada mereka yang katakan saya tak tahu apa kitab akidah Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan itu menjadi suatu petunjuk baginya dan kita dapat pahalanya, insya-Allah. Baik, dan demikian jugalah yang Ustaz Zahir tadi terangkan, Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani, yang alhamdulillah saya lihat boleh katakan hampir seluruh kitab atau mungkin seluruh kitab telah diterjemahkan oleh Ustaz Zahir dalam seminar yang lalu. Betul? Dalam seminar yang lalu. Baik, alhamdulillah, iaitu berkenaan akidah Imam Asy-Syafi'i. Tinggal kita rujukkan ataupun tanyakan pada pihak penganjur untuk dapatkan mungkin salinannya atau bagaimana, atau jumpa Ustaz Zahir sendiri. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selanjutnya saya kembali pada Ustaz Murad untuk menjawab soalan bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi taqiyah kaum Syiah. Patutkah kita berhusnuzan, iaitu bersangka baik terhadap mereka? Tafadhal masykur Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan yang agak menarik di sini. Jadi soalannya bertanya tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi taqiyah kaum Syiah. Jadi pertama sekali kita harus faham tentang husnuzan, di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaik sangka kepada sesama muslim. Dan jangan kita mengurik-ngurik kecacatan dan keaiban saudara orang Islam kita. Dan lepas itu kita mengumpat pula. Allah SWT perintahkan kita wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan Allah SWT telah menerangkan bahawa orang-orang beriman itu sebenarnya adalah saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi asalnya kita berbaik sangka kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada pengecualian. Bila terdapat tanda-tanda bahawa seseorang itu tidak boleh lagi kita baik sangka dengannya, sekurang-kurangnya dalam keadaan tertentu, maka dengan bukti-bukti tadi tidak boleh lagi kita berbaik sangka. Jadi seorang yang telah terdapat tanda-tandanya, bahkan bukti-buktinya, dia menipu, baik dia kata dia
peminta sedekah, dia kata dia minta sedekah, dia kata dia minta sedekah tu, dia terangkanlah cerita dia yang sedih dan sebagainya. Dia minta duit untuk beli makan contohnya. Jadi berapa nak? Okay, kita kasih dia lah $5. Kejap lagi kita nampak dia lagi tengah minta orang lain contohnya. Ataupun besok kita jumpa dia lagi. Jadi inilah tanda bahawa dia bukan betul-betul nak makan. Sebab dia tak pergi makan pun. Ataupun apa lagi, dia pergi beli rokok untuk dihisap, bukannya dia beli makan. Contoh demikian banyak dalam Al-Quran ada menerangkan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka minta kepada Nabi Ya'qub, anak-anaknya minta ajak Nabi Ya'qub, bukan ajak Nabi Ya'qub, minta Nabi Ya'qub izinkan anaknya Yusuf untuk keluar bersama mereka dalam satu rehlah. Baik, walaupun Nabi Ya'qub agak keberatan, kemudian anak-anaknya berjanji untuk menjaga adik mereka. Jadi bila diizinkan, mereka pun laksanakan tipu daya mereka. Kita tahu kisah. Kemudian mereka pulang lewat malam Isya'an yabkun, dalam keadaan menangis. Tapi ni menangis apa? Tangisan buaya. Air mata buaya, betul. Baik, buaya nangis tak? Memang muka dia sedih saja. Tapi try lah dekat aku ulur tangan, tengok apa jadi. Baik. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Kami telah pergi lumba kuda. Baik, kami tinggalkan Yusuf jaga barang-barang kita, tapi dia telah dimakan oleh serigala. Baik. Jadi mereka jauh bidamin kadhib. Mereka datang bawa pakaiannya dengan darah yang bohong, darah yang dusta. Sebab apa? Kata ulama, mereka terlupa nak tipu betul-betul. Mereka terlupa nak koyak rabakkan pakaiannya, cuma ada darah aja. Kalau serigala datang, mesti dah habis dah koyak rabak. Jadi terus Nabi Ya'qub alaihissalam tak baik sangka dengan anaknya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Diri kamu yang jahat tu telah mengajak kamu melakukan sesuatu ini, yakni perkara yang jahat ni. Fasabrun jamil, dan sabar adalah sabar yang cantik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah lah tempat perlindungan atau kita minta tolong terhadap apa yang kamu sifatkan. Jadi itu antara dalil bahawa tidak semua keadaan kita berbaik sangka. Jadi bila kita tak berbaik sangka, bila telah ada wujud karinah, telah terdapat dalil. Jadi kita kena periksa kadang-kadang. Tentang Syiah pula, mereka ni ada satu fahaman, dan ia juga adalah rukus bahagian daripada asas agama mereka, iaitu taqiyah. Dan terdapat riwayat daripada imam-imam maksum mereka, at-taqiyatu min dini wa dini abai la dina liman la taqiyatalah. Taqiyah itu adalah daripada agamaku dan agama nenek moyangku, termasuk Rasulullah SAW agaknya. Dan tidak ada agama bagi seorang yang tidak bertaqiyah. Jadi mestilah bertaqiyah, kalau tak ada dia tak ada agama. Dan apakah makna taqiyah? Bohong. Kita cakap sesuatu perkara bukan yang benar. Baik, itu makna taqiyah. Untuk melindung, memelihara diri kita daripada keburukan. Itu asal. Walaupun ahlu sunnah wal jamaah tidak mengharamkan taqiyah secara total. Tidak. Kita katakan di sana ada kalanya kita perlu bertaqiyah. Contohnya seorang yang dihukum ataupun diazab oleh seseorang, kalau dia tak murtad contohnya, aku akan bunuh engkau ataupun perkara seperti itu, maka dalam Quran telah terangkan tak apa. Baik. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Jadi dalam keadaan terpaksa tak apa. Sebagaimana dalam kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sampaikan Nabi kata, kalau mereka buat macam itu, fa'ud, buat lagi. Yakni tak perkeluarkan kata-kata kekufuran. Tapi kalau kita lihat taqiyah yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila ada sebab yang membolehkannya, ada bahaya yang benar-benar ditakuti, maka ketika itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada bahaya yang ditakuti,
Baik, setakat dia mula-mula riwayat, dulu Nabi Adam alaihissalam singgah dekat tempat ini. Lepas tu dia kata Nabi Adam singgah kat tempat tu, contohnya. Lepas tu bila dikatakan, oh, imam sedang taqiyah. Ni taqiyah apa benda? Dalam khabar nak taqiyah? Baik, tak ada kena-mengena dengan taqiyah. Dan begitu juga hal-hal yang mereka dakwakan tentang Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait terhadap sahabat, kononnya dia sedang bertaqiyah. Tidak munasabah. Jadi kalau demikianlah akidah mereka, maka asal orang-orang Syiah adalah berdusta. Sampai kita yakin dia tidak berdusta. Di sini ada dua keadaan. Soalan ni sebenarnya menceritakan tentang Syiah bertaqiyah berkaitan dengan apa? Agama mereka. Bila kita dialog dengan mereka tentang agama, mereka bertaqiyah. Tapi kita tahu taqiyah ni juga boleh ada kaitan dengan urusan luar agama. Tak semua Syiah pun, dan biasanya mereka tak bertaqiyah dalam urusan-urusan lain. Mereka cuma kalau nak bertaqiyah dalam urusan apa? Urusan agama. Contohnya macam tadi, kamu kata Aisyah kafir dalam neraka, kedua kakinya ke atas. Dia makan daging, dia makan bangkai, dia makan dirinya sendiri. Bila awak jumpa dengan orang Syiah cakap ini akidah kamu, semua akan cakap bukan. Dia tak ada kena dengan kita. Jadi soalan di sini, apakah ini taqiyah daripada mereka ataupun bukan? Nak sangka baik ataupun tidak? Macam mana? Dia laknat Umar, dia laknat Abu Bakar. Oh, tak adalah. Kita tak laknat Abu Bakar, kita tak laknat Umar. Contohnya begitu. Adakah ini taqiyah ataupun tidak? Jadi di sini ada tak qarinah, dalil, bukti bahawa dia sedang berbohong, bertaqiyah? Jadi senang aja. Kalau kita faham agama Syiah, kita baca kitab-kitab dia, kita akan tahu bahawa memang ada seperti itu. Memang ada. Ada ulama yang kata gitu. Tadi berapa banyak tu pun. Jadi ada tak kemungkinan dia bertaqiyah di sini? Kalau kita terima, dia tak kutuk Aisyah, dia tak kafirkan Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat lain, besok dia suntik lagi satu jarum. Mula-mula awak hayal sikit, lepas tu dia suntik lagi sampai awak pingsan. Lepas tu dia buat dengan awak apa yang dia nak buat. Tak mustahil. Dimasukkan racun-racun. Jadi memanglah siapa pun kalau nak ajak orang tukar agama dia, fahaman dia, dia tak akan buat secara paksa. Orang tak akan terima. Tapi dia akan buat secara baik. Seolah-olah akulah penasihat kamu, penasihat Tuhan, penasihat. Macam iblis pun Tuhan penasihat. Wa qasamahuma inni lakuma wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, iblis di syurga. Sesungguhnya aku adalah penasihat bagi kamu berdua. Allah larang kamu makan buah ini, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Takut kamu nanti jadi malaikat ataupun jadi orang yang tak mati-mati. Sebenarnya tak ada apa-apa buah ni. Lepas tu dia sumpah. Jadi demikianlah cara orang-orang yang batil, ahli batil, meresapkan kebatilan mereka kepada orang. Jadi oleh kerana kita dah tahu asal mereka adalah taqiyah, kita kena berwaspada sampai kita yakin dia tidak bertaqiyah. Maknanya kita pun tak kata semua dia cakap bohong. Ada juga yang dia cakap benar. Kalau kita tahu dia cakap bohong, khalas lah. Kalau kita tahu dia cakap benar, pun selamat. Maknanya kita kata benar kau. Kalau kita tak tahu dia cakap benar ke cakap bohong, macam mana? Apa agak jawapan awak? Nak cakap benar ke cakap bohong? Tak mau cakap benar, tak mau cakap bohong. Aku tak nak cakap apa-apa. Jadi tak ada dengar lah. Tak mau terima. Itu cara yang paling adil. Betul ke tidak? Baik, sebab ada keraguan pada dia. Tapi kalau orang Islam lain, kalau kita tak tahu dia cakap benar ke cakap bohong, kita katakan dia cakap apa? Benar. Bukan dia cakap bohong. Bukan kita tawakuf. Boleh ni? Baik. Ini dalam urusan agama, insya-Allah jawapan saya rasa jelas. Nah. Jazakumullah khairan jazak pada Ustaz Murad.
atas jawapan beliau yang begitu jelas, alhamdulillah, sehingga kita tahu perbezaan untuk husnuzan atau tidak, kerana kita tahu dengan tanda-tandanya bahawa orang itu tak selayaknya kita husnuzan dengan dia, sangka baik dengan dia, kerana memang dia mengamalkan suatu, kata orang dasar, penipuan sebagai contoh. Kalau ada penipu, kita nak percaya juga, sedialah kena tipu. Demikian lebih kurang, alhamdulillah. Selanjutnya, soalan yang selanjutnya, apakah sikap kita apabila terdapat di antara kawan-kawan kita yang berfahaman Syiah apabila kita dijemput untuk ke majlis keramaian mereka seperti majlis walimah atau sebagainya? Dan soalan yang hampir sama, bolehkah kita bersahabat dengan orang-orang Syiah? Saya serahkan bagi jawapan untuk soalan ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zahir. Tafadhal mashkura. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkenaan dengan bersahabat dengan orang Syiah, begitu juga sekira mereka menjemput ke majlis-majlis keramaian mereka, adakah kita menghadirinya? Pertama sekali kita katakan, dasarnya adalah kita dalam berurusan dengan orang yang beriman, dasarnya jemputan wajib. Kalau tak sunat, kalau ikut pendapat, tengok jenisnya lah, walimah ke makan-makan biasa. Tapi ala kulli hal saya lebih cenderung kepada wajib. Kemudian kita katakan dasar, kalau yang menjemput kita adalah orang-orang Syiah yang mana kita katakan boleh memberi kesan kepada kita. Kerana kita tahu sebahagian daripada mereka ada golongan yang hanya mendakwa mereka Syiah tapi tidak cenderung dan tidak tahu pun mereka punya dasar-dasar. Maka kita katakan di sini bahawa muamalah kita dengan mereka muamalah yang kita katakan untuk berdakwah dan sebagainya tidak ada masalah. Tetapi penting harus kita memastikan sekiranya mereka adalah golongan yang kedua yang berdakwah kepada kesesatan mereka, maka perlulah kita mengambil perhatian, elakkan daripada kita bersahabat dengan mereka. Kerana Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih sahabat-sahabat kita. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu adalah sebagaimana agama temannya. Maka lihatlah kamu siapa yang kamu mempertemankan. Jadi kita harus menilai teman-teman kita. Kalaulah teman kita ini boleh membawa kita kepada tersasar berjalan yang benar, maka elakkan kita daripada bersahabat dengannya. Atau golongan-golongan yang kita lihat sahabat-sahabat yang membawa kita kepada kemaksiatan, juga kita jauhkan daripada mereka. Jadi kita katakan dasarnya adalah bersahabat dengan orang-orang Syiah. Misalnya kalau kita kata golongan yang kedua tadi, kita jauhkan. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan ilmu dan sebagainya untuk berdakwah, kita kata itu masalah bagi orang yang beri kemampuan, bolehlah mendekati mereka. Tapi kalau tidak, maka jauhkan adalah lebih utama. Kerana menjauhi fitnah, menjauhi akan tempat-tempat ataupun orang-orang yang boleh membawa kepada ujian besar kepada kita jauhkan. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiikum Al-Fadhil Ustaz Zahir atas jawapannya yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan tahulah kita sikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Dan selanjutnya ialah soalan yang saya akan ajukan kepada yang berbahagia Ustaz Murad. Syiah telah menular di beberapa pertubuhan Melayu atau Islam di sini. Bagaimana untuk menangani masalah ini? Ini current affairs ni, insya-Allah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soalan ini ditanyakan kepada saya, maka saya minta izin untuk jawab dengan soalan pula. Soalannya, Syiah telah menular di beberapa pertubuhan Melayu Islam di Singapura. Bagaimana untuk menangani masalah ini? Jadi soalan saya, kenapakah Syiah dapat menular di beberapa pertubuhan Melayu Islam di Singapura? Kalau doktor dia nak ubatkan penyakit, dia kena diagnose dulu. Apa sebab? Adakah sebab mereka itu mengalahkan kita secara kita katakan secara fizikal, ataupun secara hartanya ke,
ataupun mereka daripada sudut ideologinya memang kuat, memang pandai, dan mereka memang bergerak dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan fahaman mereka sehingga mereka dapat menular di pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam. Dan adakah disebabkan tidak ada undang-undang yang memantau penularan seperti ini? Jadi ini adalah perkara-perkara atau soalan-soalan yang harus kita tanya. Kemudian kalau benar ia adalah sebabnya atau antara sebabnya, maka kita harus obati dengan melihat kepada sebab-sebab tersebut dan kita tiadakannya. Sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan penularan tersebut kalau kita tidak hapuskannya. Baik. Sebab Syiah sebagai satu ideologi telah wujud beribu tahun. Baik. Mereka tak perlu pertubuhan-pertubuhan ni untuk hidup. Dia kadang-kadang dia macam lalang, dia tak perlu sangat baja, dia tak perlu sangat air sangat, tapi dia boleh tumbuh kat mana? Dekat konkrit pun ada sikit lubang dia boleh tumbuh. Mana-mana dia boleh. Nah, kita katakan antara sebabnya adalah kelemahan kita dalam agama kita sendiri. Bila kita belajar tapi kita kurang belajar akidah. Kita tak kenal sahabat-sahabat kita. Kita tak tahu pun sejarah ni. Kita tak kenal pun siapa anak siapa sepupu siapa. Kita tak kenal apa yang berlaku. Lalu bila datang mereka, bawakan cerita-cerita mereka, cerita sedih mereka. Baik. Cerita pengkhianatan sahabat-sahabat tu. Baik, kita mudah terima. Dan kalau mereka bijak sikit, sebab kita pun bijak sikit, boleh baca kitab, diorang bawa pula rujukan-rujukan. Dia kata ini dalam hadis, dia kata ini dalam tafsir, dia kata ini dalam kitab sirah fulan, Ibnu Katsir ke Tabari ke siapa. Baik. Jadi kelemahan kita adalah antara sebab penyakit datang, betul atau tidak? Kenapa kita sakit? Sebab kita punya imun sistem pun kurang. Baik. Tetapi di sana kadang-kadang untuk mengelakkan virus tu menular, kadang-kadang kita boleh buat satu kuarantin. Betul tak? Macam bird flu kemarin tu. Jadi kita pantau siapa yang terkena bird flu tu, daripada mana dia datang. Baik. Kalau dia kena ward, tak ada orang boleh ziarah dia dan sebagainya. Kita pisahkan dia daripada masyarakat yang sihat. Jom dah sakit. Baik, jangan kasih sakit tu kepada orang lain. Tapi ini hanya boleh dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang ada kuasa di tangannya. Jadi nak ke tak nak, ia juga perlu kita usahakan bahawa pihak berkuasa itu, kita minta pada dia, tolonglah laksanakan tanggungjawab ini sebagaimana kamu sedang melaksanakan tanggungjawab lain untuk hal ehwal Islam. Islam tu bukan setakat PAS PSLE, PAS O level. Bukan setakat mereka ni boleh retraining mereka kalau kena retrench. Islam tu bukan setakat buat masjid cantik-cantik, ada parking bawah tanah, ada kindergarten, ada playground dan sebagainya. Bukan itu aja Islam. Islam bukan jaga wakaf-wakaf Islam saja supaya dapat berjuta-juta dolar setiap tahun untungnya. Bukan itu saja yang kita nak, tapi bukan itu kita tolak. Itu baik, alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan akidah umat Islam? Apakah sikap, apakah pandangan pihak berkuasa tentang mazhab ini? Kita cakap sekarang dalam masjid, kita yakin apa yang kita sampaikan ini dipersetujui oleh pihak berkuasa. Tak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, Syiah kamu jangan cakap dia Ahlul Batil. Ustaz, ya betul Ustaz tulis Ahlul Batil. Jadi kalau bukan Ahlul Batil, Syiah tu Ahlul Haq. Khilaf macam tadi tu khilaf. Kalau ibu awak kena maki macam tu, apa awak kata? Ada orang bukan ibu dia, ada orang ibu dia tak kisah. Kalau tok guru dia kena kutuk, dia punya melenting bukan main. Baru tok guru, dia kata kalau tok guru kena lagi teruk daripada ibu aku sendiri. Sebagian mereka kata demikian. Subhanallah. Tapi ini ibu siapa? Ibu kita bukan? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Nabi itu adalah yang paling utama atas mana-mana orang beriman, dan isteri-isterinya
adalah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka siapa? Ibu-ibu orang beriman. Ini pujian ke celaan? Ataupun bukan pujian, bukan celaan? Ini pujian. Ibu-ibu kita. Baik, dan ini adalah nas Qur'ani daripada langit. Dan khabar ini tak boleh berubah. Tak berubah. Kalau dikatakan isterinya ibu-ibu kamu, ibu-ibu kita sampai bila-bila. Dan ia bukan kaitannya dengan boleh nikah, tak boleh nikah saja. Lebih daripada itu, ada kaitan dengan sifat keimanan. Wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhu. Kemudian yang punya silaturahim, sebahagian mereka lebih berhak daripada sebahagian yang lain. Jadi kalau demikianlah keadaannya, maka kita harus periksa setiap sebab-sebab tadi. Dan salah satu daripadanya kelemahan ilmu kita kena belajar. Lepas tu kita belajar, kita ambil berat tentang akidah. Kita balik kepada Quran, balik kepada sunnah, belajar sirah Nabi SAW. Kemudian beramal dengan apa yang kita belajar. Sebab lebih penyakit, dah belajar, tak nak amalkan. Dah dapat ubat daripada doktor. Doktor, saya sakit lah apa semuanya kan. Doktor cek. Okay, kamu sakit gini, ni ambil ubat ni, makan 3 kali 1 hari. Sampai habis, antibiotik lagi mesti sampai habis. Dia ambil, tapi dia tak makan. Dia pergi sengsi punya, dia pergi makan. Bukan sengsi tak bagus lah maknanya. Lain pula yang dia pergi buat. Baik tak? Tantang makin tak baik. Dan itu antara penyakit kita juga. Kita kurang beramal dengan sunnah Nabi SAW, maka imunisasi kita pun lemah. Jadi mudah kita diceroboh dan penyakit Syiah ini menular di kalangan kita. Nah, jadi itu antara cara yang kita boleh sampaikan. Ini adalah sebenarnya bukan urusan asatizah saja, bukan mereka di sini saja. Ini adalah permasalahan yang harus ditangani oleh semua orang. Bukan orang yang ada agama, maknanya yang ada ilmu agama. Semua perlu ambil berat tentang masalah ini. Nah. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum pada Ustaz Murad yang telah memberikan pencerahan tentang perkara tersebut. Jadi kita pun masing-masing ada peranan yang perlu kita lakukan untuk memperbaikkan keadaan masyarakat kita, terutama kalau ada yang kita tahu telah diselewengkan dengan fahaman itu dan ini. Selanjutnya saya serahkan pula kepada Ustaz Zahir soalan ini. Apakah ada dalil yang sahih bahawa sahabat itu jumlahnya keseluruhan 124,000? Dan apakah ada dalil yang sahih yang melarang menyebut Sayyidina apabila menyebut Sayyidina apabila berdoa? Silakan Ustaz. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkaitan dengan dalil yang sahih bahawa sahabat itu total 124,000 tidak ada sebenarnya. Yang ada dalil berkenaan bilangan 124,000 adalah bilangan anbiya, para nabi dan rasul. Berkaitan dengan yang kedua pula, apakah ada dalil yang sahih yang melarang berkenaan dalil yang sahih yang melarang menyebut Sayyidina? Tidak ada. Tapi kita katakan bahawa dasar berselawat ke atas Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah. Jadi dalam kita nak melakukan ibadah seperti berdoa dan membaca selawat di dalam salat kita, maka perlulah kita membaca sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, lafaz-lafaz yang telah diajarkan kepada kita bagaimana hendak berselawat ke atas Nabi. Dengan itu tidaklah kita membaca Sayyidina kerana tidak ada dalam periwayatan tersebut disebutkan Sayyidina. Tetapi dalam kita membacakan atau mengatakannya di luar daripada salat dan sebagainya, Sayyidina Muhammad dan sebagainya, tidak ada masalah kerana Nabi SAW telah bersabda, ana sayyidul bani Adam wala fakhr. Aku adalah adalah ketua bagi anak Adam dan tidak ada perbanggaan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa penyebutan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak ada masalah. Cuma dalam kita berselawat ke atas Nabi, dalam hendak berdoa dan juga dalam kita salat, elakkan daripada menggunakan Sayyidina.
Dengan itu wallahu taala kita dapat pencerahan sedikit berkenaan dengan penggunaan itu. Sayyidina. Jadi demikian yang telah dijawab oleh yang berbahagia Ustaz Zahir. Untuk kita dapatkan keterangan lanjut, boleh kita contohnya rujuk pada kitab Syekh Al-Albani bertajuk Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bahagian selawat, yang mana beliau telah menukilkan kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga contoh daripada Imam Syafi'i dan lainnya. Dan antara hujahnya dapat kita faham apabila mereka mengajarkan solat dan doa sebagainya, selawat di dalamnya, mereka para perawi sampai imam-imam ahli hadis, demikianlah daripada sahabat asalnya, tidak menyebutkan perkataan Sayyidina itu, walaupun memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid kita. Dan demikian juga Khulafa ar-Rasyidin. Akan tetapi kita dapati contohnya Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat berkenaan tayammum, ayat tayammum bagaimana diturunkan, maka apa? Beliau katakan faja'a Abu Bakrin. Pada itu bapaknya Aisyah ceritakan Abu Bakar datang, cucuk perut saya kerana marahkan, kerana apa? Tidak mahu jadi Nabi SAW tersadar daripada bangunnya, yang mana ketika itu Nabi SAW sedang berbaring di riba Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah tak gunakan faja'a Sayyiduna Abu Bakrin. Ini sebagai contoh lah. Baik, jadi untuk kita sama-sama faham, tidak ada masalah penggunaannya, tapi dalam hal ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zahir, lebih baik kita kembali kepada lafaz-lafaznya yang telah diajarkan oleh Nabi, diwarisi dan diriwayatkan oleh sahabat, dan demikian sampai imam-imam ahli hadis pun meriwayatkan dengan sebutan yang sama tanpa penggunaan perkataan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Selanjutnya insya-Allah Ustaz Murad akan menjawab soalan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz semua. Insya-Allah, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah SWT membalas yang demikian juga untuk pihak yang mendoakan bagi kami. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, ada sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Salul dan Zulkhuwaisirah yang digolong sebagai munafik dan khawarij. Apakah penamaan atau gelaran sahabat bagi mereka itu wajar? Patut atau tidak? Yang kedua, dalam ayat surah At-Taubah ayat 100, sehingga tadi dalam penyampaiannya Ustaz Murad ada bawakan ayat ini, ayat yang berbunyi, iaitu terjemahannya, dan orang-orang yang menuruti jejak langkah mereka dengan kebaikan, walladzina tabauhum bi ihsan. Apakah bolehkah kita yang berusaha ke arah tersebut dikatakan sebagai sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Tafadhal masykur. Insyaallah, barakallah. Saya harap soalan ini akan merupakan soalan yang mana jawapannya akan merupakan jawapan yang bermanfaat. Jadi di sana kita telah menerangkan daripada awal-awal lagi, saya percaya, oleh Ustaz Zahir hafizahullah ta'ala, tentang definisi sahabat. Ini adalah fondasi yang harus kita pegang, kita bertapak di atasnya. Dalam banyak-banyak definisi sahabat yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap orang yang berjumpa Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Kalau kita lihat, jika siapa juga yang ada masuk dalam definisi ini, maka kita katakan dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi kalau Abdullah bin Salul dan Zulkhuwaisirah, kemudian di dalam soalan yang digolong sebagai munafik, saya tidak pernah tahu bahawa Abdullah bin Salul itu adalah seorang yang mati dalam Islam. Syarat kita sahabat tu mesti mati dalam Islam. Abdullah bin Salul disepakati bahawa dia mati kafir. Dia tak pernah Islam pun. Jadi sahkah dia sebagai seorang sahabat Nabi? Dalam istilah tadi, jawabnya tidak. Tapi sah tak dia sebagai sahabat Nabi daripada sudut bahasa? Dia bersama-sama dengan Nabi? Jawabnya sah. Sebab itu, bila sahabat nak bunuh Abdullah bin Salul, Nabi kata jangan. Nanti orang akan berkata Muhammadun qatala ashabahu. Nanti orang akan kata bahawa Muhammad dibunuh sahabat-sahabatnya. Sebab di kalangan orang luar, mereka cuma nampak Abdullah bin Salul
Sahabat dia kawan-kawan dengan dia, salat sama-sama. Baik, tapi orang Madinah tahu, sahabat-sahabat lain tahu, tapi boleh timbulkan fitnah, maka sahabat Nabi SAW larang membunuhnya. Baik. Kemudian tentang Dzulkhuwaisirah, baik, ataupun siapa juga selepas itu, semua masuk dalam kaedah tadi. Kalau dia beriman bila dia jumpa Rasulullah SAW, mati dalam iman, cukup dia sebagai seorang sahabat, walaupun berlaku apa juga yang berlaku. Jadi adakah dalil bahawa Dzulkhuwaisirah mati munafik? Contoh, kalau tak ada, maka dia adalah seorang sahabat. Dan Dzulkhuwaisirah memang confirm jumpa Nabi SAW. Dia yang kata pada Nabi SAW, i'dil, berlaku adillah kamu dalam pembahagian harta rampasan perang. Nabi SAW marah, sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW. Tapi apakah beliau meninggal sebagai seorang kafir ataupun tidak, kita tak tahu. Jadi asalnya dia adalah orang Islam. Kemudian soalan yang kedua, dan saya harap kita tidak buka ini sebagai satu ruang untuk kita korek satu persatu. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Baik, di mana di sana ada riwayatnya, ada nukilannya dan sebagainya, dan dikhawatirkan hati kita terlampau lemah, kita tak dapat terima, ataupun kita faham yang lain. Baik, maka syubhat itu pun datang dan mencangkuk gitu. Sebagaimana dalam yang saya terangkan di akhir tu, kertas kerja, bahawa ulama telah berkata al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati ini lemah sebenarnya, dan syubhat tu dia mencangkuk. Dia cangkuk, kerja dia cangkuk je. Mana hati lemah dia boleh angkat, dia angkat. Jadi jangan kita action, baik, untuk masuk dalam perkara yang kita tak tahu. Baik, bahaya. Soalan yang kedua, adakah kita kalau ikut sahabat, mengikut sahabat dengan ihsan, boleh tak kita dapat title sahabat Nabi SAW? Kalaulah mukhadramin yang hidup zaman Nabi SAW, tapi ada di Kufah, ada di Yaman, ada di Mesir, tak pernah sempat jumpa Nabi SAW di Madinah, hidup lama puluhan tahun, konon 20 tahun zaman wahyu, tapi tak sempat nak jumpa pun, kita tak kata dia sahabat, walaupun status dia lagi tinggi daripada tabi'in. Apakah lagi orang lain? Baik, jadi sahabat hanya yang dapat jumpa, sebab ni syarafur ru'yah. Ulama kata ni kemuliaan dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza la yuwazi ahad, la yuwazi syai'an. Dia tidak dapat menandingi apa-apa juga. Baik, walaupun awak hafal semua hadis Nabi SAW, tak sama dengan orang yang dapat jumpa Rasulullah SAW cuma hafal satu hadis. Macam tadi, dia cuma sahabat tu kalau infakkan separuh tangan dia ataupun sepenuh tangan, berapa banyaklah dia boleh dapat. Mas ni, baik, tak minta maaf, bukan mas ke atau apa yang disedekahkan oleh sahabat, kita nafkahkan sebesar gunung Uhud pun tak boleh sampai macam tu. Tak akan dapat kita hal tersebut. Tetapi kita dapat janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, jadilah. Dan itu bukan janji sembarangan, janji besar. Sebab Allah kata wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan, apa dia? Radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang ikut muhajirin dan ansar itu dengan ihsan, bukan ikut sembarangan, tapi mesti ikut dengan ihsan. Jangan ikut mentang-mentang ada khilaf, sahabat ni buat gini, sahabat ni gunting janggut, oh buat, sahabat ni buat gini, kita buat, sahabat tu buat gitu, kita buat. Saja je buat, tak ada, bukan dengan ihsan. Kalau buat dengan ihsan, radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka semua sekali. Perhatikan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, Allah tak syaratkan ada ihsan, Allah redha mereka secara mutlak. Tapi bila orang selepasnya, wallazina tabauhum bi ihsan, Allah syaratkan mereka ikut dengan ihsan. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah siapkan untuk kita syurga-syurganya. Jadi itu pun dah baguslah. Bahkan itulah sebaik-baik yang kita boleh dapat. Nah,
Dan begitu juga orang yang lihat Rasulullah SAW dalam tidur. Tidur, mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi cakap dengan dia, atau dia tak cakap. Adakah ada seorang sahabat Nabi SAW? Tidak juga. Kalau tidak, awak dah jadi sahabat dah. Baik. Ala kulli hal pun ada kemuliaan. Sebab dapat lihat juga Nabi SAW, itu adalah satu berita gembira bagi seseorang itu. Naam. Afwan. Jazakumullah khairan jazak. Tadi saya dah nak mula, Ustaz Murad sambung lagi. Barakallahu fikum atas jawapan-jawapan. Demikian juga kepada Ustaz Zahir yang telah menjawab soalan-soalan yang telah diajukan oleh para peserta seminar ini. Dan kami amat berterima kasih atas kerjasamanya, yang dengan itu lebih menghangatkan lagi perbahasan yang ada dalam seminar ini. Namun apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Murad tadi, alhamdulillah telah kita insya-Allah sama-sama faham. Cuma kalau kita macam jealous gitulah kan, cemburu dengan sahabat, kita kadang jadi tertanya, kenapa tak aku ni lahir dulu zaman Nabi SAW jadi sahabat Nabi? Belum tentu dengan sikap kita entah-entah jadi Abu Jahal. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan kita terfikir macam tu. Tapi yang sekarang ni yang kita boleh lakukan untuk dapatkan ganjaran 50 orang sahabat. Ganjaran. Bukan dengan tu aku lagi afdal daripada 50 orang sahabat, tak. Ganjarannya iaitu orang yang tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW saat manusia dah melupakannya. Itu yang kita boleh usahakan. Dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita dengan taufiknya dan rahmatnya maha luas. Baik. Dan saya dah dapat surah amaran, iaitu mesti sekarang ini gulung perbincangan ini semua. Walhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah diinginkan dan menjadi tujuan daripada seminar ini telah kita sama-sama raih manfaatnya. Dan kita amat-amat berterima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT balas kedua-dua ahli panel kita terutamanya dengan pembentangan mereka dan jerih payah mereka mempersiapkan segalanya ini. Sebab itu saya awal-awal lagi surrender, jaga moderator boleh ya. Kerana kita dapat lihat bagaimana kerja keras yang telah mereka lakukan, membuat rujukan dan sebagainya, apatah lagi untuk menjelaskan dengan begitu terperinci agar kita dapat panduan yang jelas dan cukup meyakinkan dalam kita memahami keutamaan dan juga keagungan kemuliaan para sahabat yang semestinya menjadi suatu sikap kita dan pendirian kita dan pegangan kita. Dan demikian juga pada pihak penganjur yang telah boleh kita katakan mencetuskan idea ini dan berusaha sedaya upaya mereka untuk menjayakan majlis ini dengan sebaik-baiknya, dan setiap yang terlibat termasuk pihak masjid yang telah memberi izin dan telah menyediakan segala kemudahan untuk terlaksananya apa yang kita inginkan daripada seminar ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya ini. Dan sebagai menggulung apa yang telah disampaikan oleh kedua-dua ahli panel dan apa faedah besar yang telah kita dapat, ialah kita telah kenali siapa dia itu para sahabat. Seorang sahabat Nabi SAW tu siapa? Ialah dengan syarat, iaitu cirinya orang yang menemui Rasulullah SAW semasa hayat Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, dan biar apa pun berlaku selepas tu, tapi mereka mati dalam keadaan Islam. Dan demikian juga telah kita ketahui keutamaan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan demikian dalam banyak ayat, sampai 23 ayat kalau tak silap saya daripada nas Al-Quran yang telah dimuatkan oleh yang berbahagia Ustaz Zahir dalam tulisan beliau yang tinggal kita rujuk, yang menjadi satu sandaran yang kuat bagi kita. Ini pujian Allah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dan demikian juga dengan apa yang telah dibentangkan, betapa buruknya kesan orang yang daripada awal memandang rendah, menghinakan, mengata, mencerca para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu adalah sesuatu yang kita sama-sama elakkan
dan kita berpegang dengan ayat dalam surah Al-Hashr, seingat saya ayat yang ke-10, yang mana Allah SWT mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan bagi orang-orang yang beriman yang telah terlebih dahulu beriman sebelum kita, dan jangan ada pada hati kita minta perlindungan Allah atau satu rasa dengki atau rasa tidak suka, dengki boleh kita katakan, terhadap siapa-siapa selain daripada orang yang beriman. Dan orang yang pertama beriman dan Allah SWT sebutkan dalam ayat itu yang sebenarnya adalah siapa? Para sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz Zahir sebutkan sebagai apa? Hadis yang pertama, iaitu jangan kamu mencerca mengata yang tidak baik para sahabatku. Dan Ustaz Murad pun baru tadi ingatkan kita lagi akan hadis tersebut. Jadi sama-sama kita amati daripada sudut dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak yang menerangkan tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat, dan tidak selayaknya mereka dikatakan dengan yang tidak baik. Waman zakarahum bisu fahu ala ghairi sabil. Dan siapa yang menyebutkan tentang mereka dengan sesuatu yang tidak baik, maka apa? Mereka bukan atas jalan yang benar. Itu kata Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat pada tahun 321 Hijriah dalam kitab beliau yang masyhur Aqidah Tahawiyah. Dan demikian juga sama-sama kita amati dari sudut apa? Hukum akal kita, perasaan kita sebagai manusia. Bagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat, perjuangan mereka bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka itu telah dipilih oleh Allah SWT kerana keikhlasan, kesucian, kebersihan hati mereka dan kebaikan amalan mereka, sikap mereka terhadap Rasulullah SAW, kecintaan yang sejati. Dan begitu juga dari sudut yang lain, golongan yang mengata isteri-isteri Nabi SAW radhiyallahu anhunna jami'an, demikian juga apa? Kepada atas sahabat-sahabat. Kita bayangkan kalau diri kita, ibu kita sendiri, ibu kandung kita, yang baik-baik, orang cerca sebagai maaf cakap, ini yang mereka kata, ibu ayam, wanita jalang. Bagaimana perasaan kita kalau orang kata gitu terhadap ibu kita, ibu kandung kita? Kita akan marah. Kita mungkin akan lakukan satu tindakan yang dah macam orang tak ingat apa lagi, pukul orang tu ke apa ke, kerana apa? Melampau kata-katanya, fitnahnya yang disebar. Ini kan manusia yang paling Nabi SAW sayangi, yang merupakan ibu kita, Ummul Mukminin, terutamanya Aisyah yang paling mereka benci, golongan Syiah. Jadi bagaimana boleh kita tak apa, ini berkenaan Aisyah, tak ada kena-mengena dengan kita? Tak. Itulah ibu kita. Separuh agama kita, kata Imam Syafi'i, kita dapatkan daripada wanita ini, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan demikian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi demikian juga kalaulah mertua kita yang baik-baik orang kutuk, orang cerca, yang Islam dikatakan kafir, munafik. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq itulah mertua Nabi SAW. Bila ditanya siapakah manusia yang paling Nabi SAW cintai, Nabi SAW jawab dalam hadis Sahih Bukhari, Aisyah. Tapi bila orang tanya minar rijal, daripada kalangan lelaki siapa? Abuha, bapanya Aisyah radhiyallahu anha. Manusia yang paling Nabi SAW sayangi daripada kaum lelaki, bayangkan, yang merupakan sahabat setia Rasulullah SAW. Dan Allah buktikan bagi kita nyata, Nabi SAW bila mula sampaikan Islam, siapa yang mula-mula terima? Abu Bakar As-Siddiq beriman. Manusia ramai yang tak dapat terima cerita Nabi SAW Isra' Mi'raj, satu malam dah pergi Baitul Maqdis balik Mekah, tak masuk akal. Tapi Abu Bakar yang beriman sampai dapat apa? Gelaran As-Siddiq. Dan demikian juga orang yang menemani Nabi SAW ketika hijrah, ada sahabat lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Nabi SAW bila wafat, yang gantikan Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, bagaimana mungkin orang lain menggantikan Nabi SAW, sedangkan dalam urusan agama Rasulullah SAW amanahkan perkara itu pada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Nabi SAW pesan, suruh Abu Bakar pimpin solat bila Nabi SAW tak mampu jadi imam. Itu urusan agama yang paling penting bagi para sahabat. Kemudian kata Umar, bagaimana pula dengan urusan dunia untuk jadi khalifah, jadi pentadbiran negara. Jadi orang yang paling layak. Jadi demikian.
Dan bukan itu sahaja, sampai disemadikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau betul-betul Umar tak dapat tu kelebihan, kerana itu rumah Aisyah, tapi Allah SWT jadikan sesuatu yang nyata bagi kita. Umar bin Khattab pun dapat mendampingi dua orang manusia yang paling beliau sayangi, iaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu kubur dua sahabat ni bersebelahan dengan kubur Nabi SAW sampai akhir ayat. Allah SWT tunjukkan bagi kita. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW katakan apa? Ma qubidan Nabi illa fi mawdi'al ladhi yuhibbu ayyudfana fi. Tak ada seorang Nabi pun yang diambil nyawanya kecuali di tempat di mana ia suka untuk dikebumikan. Jadi Nabi SAW pilih tempat tu, di riba Aisyah, di rumah Nabi SAW. Dan dengan kehendak Allah SWT, kedua-dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, dapat tempat bersebelahan dengan kubur Nabi SAW. Jadi kalau kita bicarakan tentang kelebihan kedua-dua sahabat ni, sebenarnya cukup dengan segala bukti Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, sejarah hidup Nabi SAW, dan hukum akal kita pun kita dapat faham, dan pengalaman hidup kita pun kita akan katakan mereka inilah manusia-manusia yang dengan pasti diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling mulia bagi umat ini. Dan cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akhiri dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu khairun nas. Satu riwayat lain khairul qurun, dan satu riwayat lain khairul ummati, iaitu sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun zaman, sebaik-baik umatku, sebaik-baik umatku adalah mereka yang bersama denganku hidup, iaitu para sahabat. Mereka lah yang terbaik. Kemudian Nabi SAW menyambung, summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Saya rasa hadis-hadis ni ada banyak diutarakan dalam kertas kerja, tinggal kita rujuk. Kemudian yang datang selepas sahabat, dan kemudian yang datang selepas itu yang menyusulinya. Jadi ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita dunia akhirat, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya ini dapat kita bergabung dalam satu majlis yang dengannya kita mendapat satu panduan yang amat penting yang manusia kadang telah tinggalkan walaupun mengaku Islam, iaitu tentang apa? Pentingnya kita mengetahui kedudukan para sahabat, kemuliaan mereka, keagungan mereka sesuai dengan yang telah dijelaskan terutamanya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan itu juga sebelum menutup majlis, saya bagi pihak kedua-dua ahli panel dan juga bagi pihak penganjur yang telah menganjurkan seminar ini, kami semua memohon maaf atas apa juga kekurangan kami dalam menganjurkan acara ini, dan segala yang baik itu adalah dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kurang dan jelek itu adalah daripada kekurangan pribadi kami mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terima kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, masa yang kita luangkan, pengorbanan yang kita lakukan, semuanya dalam mizan hasanatina, iaitu dalam timbangan amalan baik kita yang dengannya kita mendapat kebaikan insya-Allah dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.